3 dimensi. So dia tak ada dalam silibus tingkatan 4-5 lagi, tapi dia sebenarnya dah belajar masa tingkatan 1, 2, 3. So ni adalah common yang paling orang kata topik yang kita macam tak belajar tapi dia ada. Okay, so saya beritahu awak cara nak selesaikan dia. So rajah 1 menunjukkan sebuah kubuat dengan tapak mengufuk EFGH. Diberi bahawa titik M dan N masing-masing adalah titik tengah bagi KL dan GH. Okay, namakan sudut di antara garis MF dan EFGH. So EFGH garis yang bawah ni. So bila kita tengok macam ni, kita nak tahu sudut dia, kita kena pandang daripada atas. Anggap pandangan mata kita daripada atas. Ni pandangan mata kita daripada atas. So bila kita pandang daripada atas, garis FM akan jatuh pada FN. Akan membentuk satu segitiga dan sudutnya di sini. Sudut MFN. So jawapan dia adalah sudut MFN. Okey. Kemudian dia kata hitung sudut di antara garis MF dengan sata EFGH. Garis MF dengan sata EFGH. Okey. Sudut dia kalau kita tengok sudut di antara garis MF dengan sata EFGH, kalau kita tengok dia ni bentuk segitiga macam ni. Yang ni adalah M, F, F, yang ni adalah N, yang ni sudut tegak dia. Okey, sudut dia yang ni. Okey, so kita tahu tinggi dia ni 4. Okay, yang ini macam mana nak kira? Yang ni awak buat. Yang ini 4. Yang ini 3. Jadi yang serong ni adalah 5. So, untuk sudut kita pakai tan theta saja. Tan theta sama dengan 4/5. So, kita tekan shift tan. Okay, cuba tekan. Bantu cikgu sekejap. Shift tan 45. 4/5. 4/5. So, jawapan dia adalah sama dengan. Okay, ni kita akan buat shift tan theta sama dengan tan inverse 4/5. So theta sama dengan 38.66. Okey, betul jawapan dia. 38.66. Okey, terima kasih pada 40 mata yang mandang. Kalau ada yang belum follow boleh follow, nanti saya follow back awak insya-Allah. Okey. So ni jawapan